Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai dengan tajuk sebab-sebab timbulnya ajaran sesat. Adapun sebab ataupun punca berlakunya ajaran sesat di kalangan masyarakat Islam, di antaranya ialah yang pertama, jahil terhadap ajaran Islam. Yang kedua, berhukum menurut hawa nafsu dan akal. Ketiga, keinginan untuk mengetahui atau mendapatkan rahsia alam ghaib. Yang keempat, mengambil keuntungan bagi kepentingan peribadi. Yang kelima, terpengaruh dengan fahaman agama-agama lain. Dan yang keenam, keinginan untuk mendapat martabat yang tinggi dan memiliki kelebihan luar biasa. Punca ajaran sesat yang pertama ialah jahil terhadap ajaran Islam. Jahil terhadap ajaran Islam. Yang bererti jahil dalam erti kata tidak dapat membezakan di antara kebenaran dan kebatilan. Manakala punca berlakunya ajaran sesat yang kedua ialah berhukum menurut hawa nafsu dan akal. Berhukum menurut hawa nafsu dan akal. Golongan ajaran sesat lebih mengutamakan kehendak yang bersesuaian dengan nafsu dan akal mereka daripada nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis. Manakala punca berlakunya ajaran sesat yang ketiga ialah keinginan untuk mengetahui atau mendapatkan rahsia alam ghaib. Keinginan untuk mengetahui atau mendapatkan rahsia alam ghaib, seperti menyeru roh orang mati untuk mengetahui keadaan yang dialami oleh roh tersebut. Punca berlakunya ajaran sesat yang keempat ialah mengambil keuntungan bagi kepentingan peribadi. Mengambil keuntungan bagi kepentingan peribadi. Contohnya, mengarahkan pengikutnya membayar zakat kepadanya ataupun melakukan nikah batin dengannya. Manakala punca berlakunya ajaran sesat yang kelima ialah terpengaruh dengan fahaman agama-agama lain. Terpengaruh dengan fahaman agama-agama lain. Seperti contohnya, percaya terhadap Tuhan masuk ke dalam jasad manusia. Dan punca berlakunya ajaran sesat yang keenam ialah keinginan untuk mendapat martabat yang tinggi dan memiliki kelebihan luar biasa. Keinginan untuk mendapat martabat yang tinggi dan memiliki kelebihan luar biasa. Contohnya, menjadi wali Allah. Kebal, boleh berjalan di atas air dan dijamin masuk syurga. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada hari ini mengenai dengan punca berlakunya ajaran sesat. Semoga bermanfaat kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.